Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kita di episod baru. Video kali ni saya fokus pada menanam pokok lada. Sebab saya tengok di sini banyak lagi ruang. Kalau tengok di situ, itu adalah pokok lada yang pembesaran dia sangat baik. Okey, yang ni kurang baik. Adalah hasil dia. Yang sana saya rasa perlu dilupuskan lah. Yang ni ingat tengok keadaan macam mana. Saya susun balik lah. Saya rasa kena susun lah, baru kita nampak kan. Okey, jom kita mulakan sekarang. Alhamdulillah, saya rasa syukurlah sembahyang yang saya buat sebelum ni dalam tempoh 5 ataupun 6 hari ataupun seminggu berjaya lah. Saya rasa saya nak mula start pindahkan. Yang ni boleh ni. Yang ni saya pindahkan ke sini lah, satu demi satu lah. Jom kita mulakan sekarang. Okey, saya dah dapat ni lah susun. Yang sebelah sini saya nak letak kucai lah, sebab kucai dia perlukan cahaya matahari yang agak panas dan air yang banyak. So yang kat sini saya akan letak lada, pokok lada. Okey, saya nak kongsilah satu perkara lah. Pokok lada ni nampak seperti daunnya layu sikit. Saya tak pasti adakah dia sudah masanya, tempoh untuk dia hidup dah mula berkurang agaknya, dah masanya. Tapi tanah pun masih lembab. Lembab lagi tanahnya. Pokok lada yang saiz besar ni pun masih ada lagi. Ni pun ada lagi. So saya tak pastilah sama ada jangka masa ataupun jangka hayatnya memang untuk tertentu, masa yang tertentu, ataupun saya ingat ni dia start berbuah lebat ni sekitar 2 bulan, dalam sebulan lah, dalam tempoh sebulan start dia berbunga dan berbuah lah. Ni berbuahan dia, berbuah dia. Ni yang paling besar ni. So yang ni kurang menjadi. Okay, insyaAllah kita cuba tengok nanti perkembangan dia dari semasa ke semasa. Saya sambung rakaman. Pada rakaman yang sebelum ni saya buat pada waktu pagi. Ni pada waktu petang ni, kalau tengok di sini, saya rasa pokok lada ni dah sampai masanya untuk ni lah, dia tempoh dia sudah berakhir lah, sudah dekat nak mati lah bahasa ringkasnya. Tapi pembesaran dia macam ni lah. Saya rasa tempoh dia, sebab yang lain tu ini semua fasa yang sama, tempoh tanaman yang sama. Yang ada lagi 4 termasuk yang ni, tapi yang ni paling besar lah, paling elok lah. Yang lain ni saya rasa dah sampai masanya lah, tempoh dia tu dalam sekitar 4 bulan. Saya rasa dah masanya lah. Itu yang saya rasa. Tengok pada keadaan ni lah. Esok pagi lah saya akan tuai. Kita bagi peluang lah. Mana tahu dia hidup balik. Dia segar balik pada malam ni. Sebab kalau tengok di situ langit kemungkinan akan hujan. So insyaAllah pada esok pagi saya akan buat lagi rakaman. Dan saya nak tunjukkan lah semaian yang baru. Okey, saya hari yang
baru ni, pada pagi ni saya tengok pokok lada ni memang saya rasa perlu saya rasa dah masanya kot. So saya akan ambil lah dia punya buah-buah dia. Kita cuba tengok. Okey, saya rasa sudah memadai lah untuk rakaman video pada kali ini. Sebab rakaman video pada kali ini agak lama, hampir 1 minggu tempohnya rakaman dibuat. So itu sajalah perkongsian pada episod yang terkini. InsyaAllah kita akan jumpa pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.